Okay, good morning semua. Kita akan naik ke Happy Hill. Happy Hill lah. Happy Bar, Happy Hill. Happy Beach, Happy Camping, and Happy Wind. Semua happy. Jom kita pelan-pelan naik ke trek nak pajak atas bukit ni. So hopefully boleh sampai atas ya. Jom kita pelan-pelan naik. Trek dia very simple lah. Ada tangga-tangga sikit. Jom tu dia naik sampai atas sana. So jom kita naik. Kita try tengok boleh naik ke tak boleh naik. Dia boleh pegang kat lah. Dia pergi pegang. So jom kita naik. Ni pemandangan yang tak berapa tinggi. Dah nak naik sampai ke atas. Okay, jom. So inilah view separuh jalan. Ada tempat kita duduk semalam. Kat sebelah sana ni ada kapal tu. Pantai dia. Dan angin masih lagi konsisten. Awan gelap. Entah nak hujan ke tak hujan ni. To the way to 300 years. Dia dua jalan. Sana pergi pokok 100 tahun. Sana pergi atas. Kita dah sampai sini. Dan naik ni kena guna 12 tangan. Sebelah tangan dia macam payah sikit. Betul asal macam nak hujan-hujan lah. Okay guys, jom kita gerak ke Pantalong hari ni. Jom pelan-pelan kayu daripada Tumpon campsite Happy Bar ke Pantalong lebih kurang dalam 8 jam. Dalam 8 jam. Right, okay, jom let's go. Okay, untuk yang nak jam di tangan dah pukul 5 pagi. Angin sepoi, helmet siap di kepala. Kasut tertapak, panjang penuh barang. Motor hidup kita teruskan langkah. Tinggalkan utara, ikut jalan raya. Tanah bertukar, langsir hutan ceria. Di depan petapak sejadi tujuan. Hati tenang, jiwa penuh harapan. Ke selatan Laos kita menuju. Paksa di depan, awan membiru. Roda berputar. Okay, kita dah sampai atas ni untuk kita tengok view. Ni dia view daripada atas temple ni. So ni lah view di atas temple ni. Dan belakang DK ni adalah Tim Buddha warna putih. Dah warna putih. Okay, kita panjang bukit atas ni. So inilah view dah. Dah 13 hari lah kita on the bike. Right. So hari ni day ke-13. Dan kita akan ke Pantalong. Lebih kurang berapa kilo kawan? berapa kilo tak check lagi sebenarnya berapa kilo. Okay. Tapi ambil masa lebih kurang 7 ke 8 jam lah. Okay lah. 7-8 jam dekat lah. Selalu kita 10 jam. Right. Okay. So tempat ni nama apa kawan? Tung Maha Bay Viewpoint. Tung Maha Bay Viewpoint lah. Tung Maha Bay Viewpoint. Ada Tim Buddha atas ni, warna putih. Right.
arcade camping here and there, under stars breathing wild air, wheels spinning down the winding road, across the lands where few have rode. Thailand sun and Laos breeze, Cambodia whispers through the trees, Vietnam calls, Indonesia waves, every journey a story engraved. With a camera in his hand, sharing stories from distant lands, Karakoram's towering might, Himalaya snow so bright, freedom sings in every mile, solo rides or group in style, slow and steady hearts unfold, it's the journey that's pure gold. Throttled gentle, eyes ahead, every sunrise paints it red, snow-capped peaks, desert sand, friendships born in foreign land. No race to win, no clock to chase, just endless roads and open space, adventures calling, can't resist, moments like these truly exist. With a camera in his hand, sharing stories from distant lands, Karakoram's towering might, Himalaya snow so bright, freedom sings in every mile, solo rides or group in style, slow and steady hearts unfold, it's the journey that's pure gold. Speed don't matter, stories do, every ride brings something new, pack your bags, come right along, join the dream where you belong. Follow the ride, come and see, subscribe, like and join the spree. Sekarang ni kita berada di Tung Holian Beach. So ni dia punya ikonik slow ni. So mesti kena ambil gambar lah. Alright. Kalau apa dah sampai sini, apa kena ambil gambar ni. Okay. Jom, let's go. Guys, kita main pantai-pantai macam ni. Iya kalau kita tak pakai ice cream. Ice cream guna ice cream. Ni tinggi dah order dah. Dia punya ice cream with chocolate. Sembang ke? Sembang lah. Okay. Oh, Ini dah ice cream. Oh. Hai. Makan dulu. DKBT Moto leads the way, adventures calling every day. With a camera in his hand, sharing stories from distant lands, Karakoram's towering might, Himalaya snow so bright, freedom sings in every mile, solo rides or group in style, slow and steady hearts unfold, it's the journey that's pure gold. Sampai kita. View boleh tengok dalam 180 darjah. Baik. Kita sampai dah. Apa viewpoint mat apa tadi? Kau masih Aku tertulis mat apa? Mat Matsi, fish. Matsi. Matsi. Ha, Matsi viewpoint.
Matsi. Matsi. Okey, tengok review dia. Okey. Atas tu ada shrine tu lah, shrine of Prince of Chumpon. Kan? Ada, kena pergi lagi. Oh bukan lah. Bukan. Bukan tu lah. Bukan. Oh bukan. Kena pergi lagi. Alright. Jom kita lihat minum dulu. Ada view sana laut. Dekat sini view laut juga. Dia boleh, kita boleh jalan kaki. Pusing satu round. Boleh tengok sekeliling. So sekarang ni kita nak pergi toilet dulu. Fikir mengantuk pula ni. Mengantuk. So kita pergi toilet sat. Okay, dah settle tandas. So kita akan masuk pusing satu round. Dan kita tengok apa yang dia boleh bagi kita lihat. Alang-alang kita dah sampai sini, kita jalan pusing satu round lah. So yang ni masih lagi di Chumpon lah. Apa boleh nampak yang tu. Dia punya pekan dia. Pekan di tepi kuala. So kita boleh pusing sini lah. Dia bagi kita jalan nampak. Okay. So kita akan jalan di sini. Melon. So dia boleh pergi kat sini. Oh, boleh nampak dari sana. Oh. Okay, kita ke depan pula. Oh, ni belakang kedai kopi ni. Dia buat pakai macam ni je tau. Pijak pun rasa lembik-lembik je. Oh, lembik. Pijak tengah lah. Berat badan kita melebihi muatan. Oh, nak ajak ni. Dia tempat nak gambar abang sunset. Oh, cun tu. Tempat dia. Kalau main buat photoshoot cun lah. Wedding photoshoot ke apa kan. Okay. Kita pusing satu round. Ini boleh minum sambil menikmati keindahan alam. Okay. Atas ni ada ada Kuan Yin duduk macam ni. Lain macam ni Kuan Yin duduk. Lain macam yang dia duduk. Ada gaya lah. Okay. So sini sebelah sini pula. Tu motor dekat sana. Okay. So Matsi Viewpoint nama tempat ni. Matsi Viewpoint. Yang ni apa ni? Orang putih punya monkey lah. Matsi Viewpoint. Okay. Alright, jom kita balik ke kedai kopi tu. Okay, kita berada di Tam Sing Cafe tu kat baju ni. Tam Sing Cafe. Kita ni tak tulis ni. Ini tak tulis. Tu. Tam Sing Cafe. Kita order latte tak? Right? Kita pelan-pelan turun lah. Low gear. Bukit dia memang tinggi lah. So di gear pun tak berani nak low gear lah. Dia tak main brake je lah. Sebab nanti kat depan tu dia akan sharp turn tau. So kalau tak ni, dia tiba-tiba dia boleh jadi apa? Macam lajak ke depan tu kan. So kita pelan-pelan lah, pelan-pelan turun. Sambil tekan brake. Boleh main sangat brake di depan ni. Brake dia tak ada lagi, jenuh. Nampak depan ni. Kalau kita tak perasan nanti, dia akan terus kita tak sempat nak corner, dia lajak ke depan terus.
Jadi kita kena pelan-pelan lah. Ni memang tinggi. Nampak? Kalau ajak ke depan tu, jenuh. Langgar apa tu? Apa nama tu? tempat berehat. So kat sini dia memang naik agak curam lah. Jadi kalau hampa nak mai sini, pastikan standby. Always maintain gear 1 atau gear 2. Kalau motor kecil, gear 1 lah. Tak payahlah nak gear 2 sangat. Gear 1 cukup pelan-pelan naik. Kalau skuter tak apalah, skuter boleh ya. Tadi tengok ada Honda Vario 160 naik Selambor Vario Ego 125. Ego gear pun naik boleh naik. Dia tak nak teruk sangat. Boleh naik. So yang ni jaga. So sikit untuk main brake takut brake overkit nanti brake kosong. Okay, harap brake depannya. Dia punya view kau tengok. Kau nampak view tu. View look. Tempat ni memang ramai orang lokal yang main lah. Orang Malaysia mungkin tak apa yang tahu. Tapi lepas ni apa tahu lah kot. Apa cari je. Lihat tak. Bagi brake bernafas tak. Lihat sini tak. Kita lihat kat sini sana. Kita bagi brake bernafas tak. Okay, tadi kita semua dah turun dah. So sekarang ni kita nak pergi ke satu lagi lokasi. Goyak habis. Di mana kita nak tengok tu Prince of Jumpon. Okay, jom. Macam pun dah habis, tak penat lah. Harap jangan hujan lah. Jom. Pelan kita pergi. Okay guys, kita take 5 kan. Kau nak tukar minyak hitam dia, minyak engine kat kedai ni lah. Kedai di tepi main road. Ada pokok-pokok ni. Ada satu kedai kat sini. So kau nak tukar minyak hitam dia. Alright, okay. So alang-alang tadi kau tukar minyak hitam, kita pun adjust rantai lah. So dikit adjust rantai PG1, rantai standard 420. Adjust sikit lah, bagi sedap sikit. Bagi boleh pergi top speed lagi. Alright. Okay, kena adjust bagi best punya. Right. Betul, siap. Okay. Thank you very much. Siap. Okay, kita dah sampai dah dia punya Shrine of Prince of Jumpon. So di sini letaknya Prince of Jumpon punya kenangan. Makam kenangan. Shrine lah, shrine. Shrine tu dalam bahasa Melayu apa? Tiba-tiba aku tak boleh teringat. Okay. So di sini ya. Tak masuk kot. Tu nampak. Okay. So dikit tak masuk lah. Sebab nak pergi kasut. So kita just ambil daripada luar je. So dia punya ni atas bukit. Dan pemandangan dia, mari kita share. Pemandangan dia boleh nampak load. Nampak load saja noh. Pemandangan dia. So tadi yang shrine tu
dia akan facing keluar lah, nampak ke laut. Okay, kita akan nampak 180 darjah punya view. Tu. Okay, ini shrine dia. Alright, sampai dah kita di sini. Alright. Okay guys, kita masuk kawasan kawasan hujan lah. Lagi 69 kilo nak sampai ke Nakhon Sawan. So dah masuk ni, memang ada hujan je lah kerja dia. Ni atas jambatan ni, pemandangan dia. Oh, tinggi tu jambatan ni. Ni baju hujan, pakai baju hujan. Right, ready to get wet. Okay guys, kita dah sampai Kanom dengan hujan apa semua. So kita plan untuk cari bilik lah. Sebab kalau hujan ni, kalau kita nak camping tak berapa syok. Sebab kita nak keselesaan juga. Kecuali kalau no choice, then kita camping lah. Kalau macam hujan je ni, kita bukan cari bilik, kita buka bilik. Senang sikit. Okay, lepas tu kita boleh cari makan dan kita boleh rehat. Sekarang ni kau tengah cari bilik tak? Okay, alright. Okay, dapat dah bilik. Harga 600 dekat Unita Resort ni, kat sini. Unita Resort. Nampak tak? Nampak tulisan dia. Unita Resort. Ni dia punya bilik-bilik dia. So harga 300. Harga 600. So bagi 2 300 lah. Okay. So kita parking depan bilik. Ha? Orang tamu dia besar lah. Ya ke? Tak apalah. Kita nak privacy. Kita nak ambil kamera ni buat tour tak? Kaki basah. Oh, kaki basah. Tak apalah. Nanti kita buat tour ya. Jom kita tour bilik. Harga 600. So dia ada ruang tamu. Lepas tu dia ada bilik. Macam ni. Lepas tu dia ada belakang toilet dengan nak sidai baju, nak masak-masak sikit-sikit boleh lah. Okay, alright. Okay guys, DK dah mandi siap semua dah. So rasanya sampai sini saja video hari ini. So day 13 hari ini, esok day 14, esok kita akan balik ke Padang Besar. Alright, so seperti biasa, continue support dan continue like video DK. Continue share video DK. So DK signing out daripada Kanom area Nakhon Sitamarat. Okay, bye bye.